Baik, kita akan mulakan dengan orang kata sesi segmen yang pertama, iaitu jadi cikgu ni penat tapi kalau saya, cikgu ni penat tapi banyak cuti. Contoh, Tapi best sebab cuti lama. Tapi banyak cuti. Saya suka. Tapi setiap minggu ada potluck. Best, dapat makan-makan. Jadi cikgu ni penat tapi berbaloi. Jadi cikgu penat tapi boleh gila-gila dengan budak. Tapi banyak cuti. Tapi seronok dapat jumpa pelajar-pelajar semua. Tapi best bila budak tanya soalan mat. Tapi kami ada pantry yang besar. Banyak makanan. Ya. Tapi boleh belajar banyak skill dan kutip banyak pengalaman. Tapi banyak cuti. Tapi kami boleh makan ramai-ramai. Bye. Tapi senang nak layan budak-budak. Tapi kalau murid-murid siap kerja sekolah, cikgu happy. Tapi banyak dapat pahala. Tapi bila pelajar berjaya, rasa bahagia. Tapi saya sayang sudah saya. Tapi hilang bila tengok murid-murid senyum kat kita. Tapi hilang bila pelajar kita perform dan beradab. Tapi sama akhirat kot. Jadi cikgu ni penat tapi banyak hiburan. Jadi cikgu ni penat tapi ada masa. Berbaloi apabila tengok anak murid menguasai satu-satu topik. Kurelakan demimu. Penat? Tak penat kot sebab hari guru kan birthday saya. So hari-hari birthday saya. Seronok bila lihat murid berjaya. Tapi gembira bila anak murid berjaya dan beradab. Tapi kepenatan tu akan hilang bila tengok korang berjaya. Penat tu hilang bila tengok korang jadi manusia. Sayang you all. Being a teacher is tiring, but it's my passion. Jadi cikgu penat tapi puas. jadi cikgu penat tapi saya seronok. Kerana inilah kerja yang saya pilih dan saya masih lagi memilih cikgu walaupun diberi kehidupan untuk kali kedua. Cikgu penat tapi dia banyak mengajar kita erti kehidupan dan menunjukkan kita bahawa hidup ni kadang-kadang kita harus bersyukur dan terima seadanya. Kadang-kadang kita tak tahu ujian orang berbeza-beza. Bila jadi seorang guru ni kita melihat kehidupan manusia dari sudut yang berbeza-beza. Hati cikgu akan jadi seronok kalau anak-anak murid dapat cakap dengan lebih sopan, berakhlak dan sopan santun dengan cikgu juga. Cikgu penat tapi dapat saham akhirat. Itu je. Jadi cikgu penat tapi Enjoy. Jadi cikgu ni penat tapi seronok. Betul tak seronok? Betul lah seronok lah, betul lah. Jadi cikgu seronok. Memang betul. Jadi cikgu seronok. Ini memang kisah benar. Penat tapi saya ramai anak angkat di dalam sekolah ni. Okey, jadi cikgu ni penat tapi dia memang tak ada tapi. Okey, kita buat apa sekalipun, even kita tak kerja, kita tidur kan. Tidur sehari penat. Semua benda penat. Jadi, dalam apa kita buat sekalipun, kita ikhlaskan hati. InsyaAllah ada benda yang baik akan kita dapat. Itulah dia. Tak kisahlah kerja apa pun. Peace. baik, kita dah saksikan segmen yang pertama iaitu jadi cikgu ni penat tapi kan. Sekarang kita masuk di segmen yang kedua. Kita akan tengok alasan cikgu ni kenapa dia nak jadi cikgu. Macam saya still lagi sama sebab banyak cuti. Saya jadi cikgu kerana memenuhi hasrat arwah ayah saya minta anak jadi cikgu. Saya nak share pengalaman ilmu yang saya ada. Kerana saya masih ingat kata-kata guru saya, orang yang paling berguna adalah orang yang bermanfaat, di mana dia dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Saya nak jadi cikgu sebab saya nak rasa apa dulu perasaan dulu saya buatkan cikgu, so saya rasa macam mana budak buatkan saya pula. sebab cuti banyak. Habis tu kan? Sebab seronok, sebab ada atirah. Sebab kena paksa.
gaji besar. Saya jadi cikgu sebab minat tu daripada keluarga yang berasal daripada cikgu. Sebab itulah cita-cita saya sejak dari dulu lagi. Sebab mak suruh jadi cikgu. Satunya banyak pahala. InsyaAllah setiap hari pelajar mendoakan kita. Sebab family asal daripada cikgu lah kau, so jadi cikgu jugalah. Saya jadi cikgu sebab ada banyak masa yang terluang. Satu, senang nak dapat pahala sebenarnya. Tapi senang juga mungkin dapat dosa. Tapi itu adalah salah satu cara untuk kita dapat syurga Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera dan salam SMK Pulau Indah, Hai Indah. Selamat menyambut Hari Guru 2026 pada seluruh warga pendidik SMK Pulau Indah yang saya kasihi dan saya hormati. Tema Hari Guru tahun ini, Guru Bitara, Nadi Negara, membawa makna yang amat besar. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi insan yang membina adab, menyemai harapan dan mencorakkan masa depan negara. Di tangan gurulah lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu memimpin dunia pada masa hadapan. Sebagai warga SMK Pulau Indah, saya amat menghargai komitmen dan pengorbanan guru-guru yang sentiasa bekerja dengan penuh dedikasi demi memastikan kemenjadian murid terus menjadi keutamaan. Setiap usaha, doa dan keikhlasan cikgu-cikgu adalah denyut nadi kepada kemajuan sekolah dan negara. Pergi ke pekan membeli permata, singgah sebentar di tepi muara. Guru Bitara, penyuluh bangsa, menjadi nadi membina negara. Saya kata terima kasih atas segala jasa, pengorbanan dan kasih sayang yang dicurahkan tanpa jemu. Semoga semua guru SMK Pulau Indah terus diberikan kekuatan, diberikan kesihatan yang baik dan keberkatan dalam mendidik anak bangsa, terutamanya anak-anak SMK Pulau Indah. Selamat Hari Guru 2026, Guru Bitara, Nadi Negara.